Seorang usahawan pertengahan umur baru sahaja mengeluarkan sejumlah wang tunai dari bank. Dia berjalan dengan cemas menuju ke kereta peraknya yang diparkir di tepi jalan. Saat kunci menyentuh lubang kunci, satu bunyi geseran aneh dari kerusi belakang membuatkan nafasnya tersekat. Di cermin pandang belakang, kelihatan seorang wanita berpakaian kompang-camping muncul dari bawah selimut tebal. Pergelangan tangannya diikat dengan tali kasar, blausnya terkoyak, mendedahkan kulit pucat. "Serahkan duit sekarang," bisik wanita itu dengan hembusan nafas panas di cuping telinganya. "Atau aku akan lompat keluar sambil menjerit, kau menculik dan merogol aku." Jari-jarinya yang menggigil menggapai pemegang pintu. Sementara matanya kerap melirik ke arah pejalan kaki yang lalu lalang beberapa meter di hadapan. Buku jari usahawan itu memutih saat mencengkam steering. Darahnya mendidih ingin memecut kereta untuk melarikan diri. Tetapi akalnya tahu wanita ini pasti lebih pantas bertindak dalam lakonan kotornya. Dua pilihan mengganas dalam fikirannya. Reputasi seumur hidupnya melawan tuduhan palsu si penipu. Kredibilitinya berhadapan dengan tipu muslihat terancang seorang penipu licik. Tiba-tiba, badannya mula menggigil, pura-pura. Perlahan-lahan, dia berpusing. Tangannya membuat isyarat aneh. Jari telunjuknya berpusing di tepi telinga. Tapak tangan menepuk mulut berirama, persis pantomim seorang bisu. Wanita itu mula menjerit lebih kuat. Usahawan itu menggelengkan kepala secara dramatik, mengeluarkan gerutuan sedih dari kerongkong, lalu mengambil buku nota dari petak sarung tangan dengan ekspresi bingung yang keterlaluan. "Alamak! Rupa-rupanya orang bisu tuli," keluh si penipu sambil meragut pen. Tali yang mengikat pergelangannya terlepas dengan mudah saat dia menulis, "Beri duit atau aku jerit culik rogol." Usahawan itu mengangguk kosong. Kemudian, dengan kelincahan harimau, dia melompat keluar sambil meragut nota bukti itu. Klik! Semua pintu terkunci automatik sebelum wanita itu sempat bereaksi. Dalam 10 minit, dia kembali bersama 3 anggota polis. Wanita itu masih terperangkap dalam kereta. Tali yang diikat semula secara tergesa-gesa gagal menyembunyikan ia hanyalah prop dalam drama murahan. Kebijaksanaan taktikal. Kadangkala, kelemahan boleh diubah menjadi senjata. Dengan berpura-pura cacat, usahawan ini bukan sahaja mengelak perangkap lisan, malah memaksa penjenayah meninggalkan bukti bertulis yang akhirnya mendedahkan niat jahat mereka.